Okay, ada satu filem pasal banjir yang baru keluar dekat Netflix. Tajuk dia The Great Flood. Filem ni filem Korea. Aku tengok trailer dia hari tu, memang nampak menakutkan sebab perempuan ni dia tinggal dengan anak dia seorang. Lepas tu dia bangun, dia tengok kat luar, rumah dia dekat tingkat 3 tenggelam kan. Air naik cepat. Lepas tu dalam cerita ni, dia pergi naik tingkat 10 pun air naik cepat. Memang nampak menakutkan lah. Kalau korang tengok, kalau korang bayangkan macam mana banjir yang berlaku dekat Malaysia ni, ini macam lagi teruk. Tapi ada sebab kenapa benda ni jadi. Yang paling menarik pasal filem ni, aku ingatkan dia semata-mata cerita pasal dystopian, cerita pasal disaster. Tapi bila sampai halfway, dia bukannya cerita dystopian, bukan cerita pasal bencana. Dia juga ada libatkan pasal science fiction. Dan bila second half cerita ni, tiba-tiba ada plot twist. So cerita ni bukan cerita dystopian biasa, bukan cerita bencana biasa. Confirm aku cakap, kalau korang tengok sampai second half cerita ni, so cerita ni aku dah bagi rating dekat website Kotak Nyaman. Kejap aku tunjuk. Okay, kalau kau tengok kat website Kotak Nyaman ni, website baru Kotak Nyaman ni, aku dah bagi rating untuk filem The Great Flood ni, aku bagi 8/10. Dan korang juga boleh bagi rating untuk filem ni atau apa-apa filem lain dekat website Kotak Nyaman ni. Korang boleh search apa-apa movie ataupun series yang korang dah tengok. Siapa yang paling banyak bagi review, aku akan listkan dalam top 5. Nampak ni? Okay, so aku nak tanya dengan korang, adakah korang dah tengok filem The Great Flood ni? Menarik mat cerita ni. So apa-apa, jumpa dekat website Kotak Nyaman. Nyaman.